Sekarang, tanpa pendawaian, korang boleh pacak je lampu. Dah siap? Okay guys, dengan adanya solar garden light ini akan memudahkan kerja-kerja korang. Tanpa ada apa-apa pendawaian pun, korang boleh ada lampu di kawasan ini. Kawasan ni malam memang gelap, jadinya aku letak lampu kat sini. Kita tengok apa hasilnya di waktu malam. Tapi sebelum tu korang kena pastikan dekat panel solar ni ada penerimaan cahaya matahari untuk memastikan kuasa solarnya sampai pada lampu. Untuk pemasangan, korang akan dapat tapak yang jenis macam ni, pacak atas tanah sahaja. Korang akan dapat juga yang seperti ini, wall plug pada lantai, on the floor. Okey lah, aku tunjuk keseluruhan item-item yang korang dapat. Korang akan dapat tapak tadi dan 3 tulang utama serta lampu dan panel solar. Oh ya, panel solarnya dekat belakang lampu ni. Bawah lampu, atas panel solar. Inilah dia garden lightnya di waktu malam. So, kat sini memang sangat-sangat sesuai kalau korang ada laman yang walkway. Korang belilah 1, 2, 3. So, dia suluh kau punya jalan. Kat depan ni ada satu button, korang boleh ubah menjadi warna warm white, dan sekali lagi akan off. Korang kena hold lama-lama untuk hidupkan kembali jadi warna putih yang asal tadi. Tujuhlah awal sebelum merapu badan, demi yang menanti jangan sekali malu digadai. Adapun kau semua akan syukur padamu ya Allah. Moga bermanfaat.